Video ni saya nak buat pendek je kat tuan-puan. Saya nak ajar macam mana nak buat link WhatsApp sendiri. Saya nak tunjuk beberapa kaedah yang paling mudah dan kaedah yang paling bagus kat tuan-puan. Jadi stay tune tuan-puan. Apa yang saya nak share sekarang ni, saya nak type kat screen terus. Saya nak type terus kat screen macam ni. Ini nombor telefon tuan-puan. Contoh 012 34 345 6789. Ini tuan-puan punya nombor telefon. Saya zoom sikit tuan-puan bagi besar. Okey, ni nombor telefon tuan-puan. Nak jadikan link WhatsApp macam mana tuan-puan? Mudah sangat-sangat tuan-puan. Pertama tuan-puan type ayat ni kat depan type ni wa.me/6. Ini mesti ada kat depan. Ataupun cara yang kedua yang tepat lagi HTTPS lah. wa.me/6. Lepas tu tuan-puan type nombor telefon kat belakang. Okey, yang ni bersama type nombor telefon kat belakang. Yang ini dah automatik jadi. Contoh saya buka saya buka satu lah, saya buka yang ni. Yang ni paling tepat tau. Sebab ada HTTPS kat depan. Okey, saya buka saya go. Saya right click, saya go. Nampak dah. Nampak? Terus boleh guna dah. Tuan-puan boleh copy benda ni, tuan-puan boleh letak dalam tuan-puan punya iklan. Okey. Contoh sekejap lagi saya tengok contoh nak copy nak iklan macam mana. Okey. Now, ini iklan orang tak dapat apa-apa ayat dengan kita. Nama dia pre-fill message. Saya nak tunjuk kat tuan-puan, ada pre-fill message. Contoh macam PM saya, salam saya berminat. Itu nama dia pre-fill message. Pre-fill message, benda yang sama juga tuan-puan. Yang ni, tuan-puan boleh guna daripada sini je tau. Yang ni, lepas tu, tuan-puan letak kat belakang, ayat macam ni, type text, letak sama dengan. Lepas tu type PM, contoh. So kita try ayat ni. Terbuka, go. Nampak tu, ada ayat PM. Dia boleh terima mesej kita dengan ada mesej PM terus kat belakang. Kan best macam tu. Okay, kalau nak buat ayat panjang sikit macam mana? Panjang sikit, kita nak salam PM saya. Contoh, kita nak ayat macam tu kan. 3 patah perkataan. Salam PM saya. Okay, nak macam ni. Salam PM saya. Boleh juga macam ni. Tapi tak best lah, tak ada space. Kita nak ada space. Salam space PM saya. Salam titik space. Macam mana nak buat space tuan-puan? Tuan-puan letak simbol ni. Persen 20. Okay, ini tuan. PM persen 20. Salam titik PM persen 20. So kita try go. Nampak tak ayat dia? Salam space. Ada space tu. Ada space tu antara PM saya tu. So itu cara dia tuan-puan. Sangat-sangat mudah. So link ini tuan-puan, ni dah kira bagus dah. Tapi ada lagi bagus tuan-puan. Link ni tuan-puan tak boleh nak track dia. Nombor 1, tak boleh nak track berapa ramai orang klik. Kita penting tau perlukan data. Nombor 2 tuan-puan, tuan-puan tak boleh nak rotate. Nombor ni je ada. Kalau tuan-puan ada team sale macam mana? Tuan-puan nak pagi masuk kat nombor A, malam masuk kat nombor B. Tapi iklan tak nak stop. Situasi kedua, tuan-puan ada 2 orang team sale. Siti dengan Ain contoh. Tuan-puan nak buat satu iklan tapi masuk dekat dua-dua ni. Dia rotate. So basically benda ni tuan-puan perlu pakai add copy. Addcopy.me website dia tuan-puan. Addcopy.me sangat-sangat function. Dia boleh buat apa tau. Dia memang bagus untuk iklan, sangat stabil untuk iklan. Function dia tuan-puan, dia ada banyak lah. Dia ada copy bot nak buat copywriting tanpa AI. Kita boleh buat link, dia ada sample ads, contoh ads. Dia ni tuan-puan non-redirect link. Link macam tadi dia redirect. Facebook tak suka tau sebenarnya. Nanti tuan-puan boleh dapat warning macam ni. Ni warning dia. Tuan-puan boleh dapat warning macam ni. Facebook tak suka redirect link. Tapi kalau add copy dia bukan redirect. Lagi saya tunjuk contoh link dia. Nombor 2, tuan-puan boleh buat offer page. Orang klik link, ada poster satu. Kan best macam tu. Orang klik link, patutnya keluar macam ni kan. Tapi kalau add copy, dia keluar macam ni tuan-puan. Dia ada form. Okay, tuan-puan nak buat form boleh. Ataupun tak nak buat form, boleh. Dia buat poster macam ni. Kan best macam tu. So dia boleh buat. Dia ada privacy policy tuan-puan. Privacy policy ni macam mana? Privacy ni macam ni. Ni kat bawah ni ada privacy policy. Tuan-puan boleh klik link ni. Dia buka privacy policy of Zulfikar Hashim sebagai contoh. Dia tepat dengan apa yang Facebook nak. Dia ada sistem WhatsApp rotator. Klik pertama masuk kat A, klik kedua masuk kat B, klik ketiga masuk kat A balik.
Dia ada pixel and tag, nak tanam pixel boleh, dan dia boleh pilih multiple domain. Ni kami sebenarnya dah siap dah. Ataupun nak pakai domain whatsapp.click boleh, nak pakai domain senang.chat pun boleh. So basically ni contoh dia tuan-tuan. Saya zoom tunjuk tuan-tuan. Saya tunjuk tuan-tuan contoh terus ni. Nak run iklan lepas ni, iklan tuan-tuan run daripada sini tuan-tuan. Nampak ni? Buat run iklan, letak link, orang klik link, keluar poster macam ni. Dah keluar poster macam ni kan menarik, dia bawa kat WhatsApp pula. Macam ni contoh dia tuan-tuan. Nak buat iklan menggunakan link daripada Adcopy. So cara tuan-tuan daftar, benda ni dia berbayar tuan-tuan, tapi murah sangat. Harga dia cuma, harga terkini cuma tuan-tuan RM79 untuk 3 bulan. Okey, tuan-tuan scroll ke bawah, nak register, nak langgan, scroll ke bawah. Ini offer setahun. Kalau setahun harga dia 200 lebih, tapi dapat free 3 bulan. Tuan-tuan nak langgan 3 bulan, tekan yang bawah ni. Harga dia RM79 untuk 3 bulan. Tuan-tuan register dekat sini, tutorial disediakan terus. Saya tak nak share dalam video ni, panjang nanti. Dalam website tu nanti tuan-tuan, dalam website tu nanti ada sediakan tutorial terus. Tutorial terus tu, rupa tutorial dia tu macam ni. Saya tunjuk. Mana ni Adcopy saja. Okay, dia ada tutorial. Dia siapkan tutorial. Nampak ni, ada ni. Cara guna sistem ni. Tuan-puan boleh klik kat sini, cara guna sistem ni, dan dia akan bantu tuan-puan untuk ajar macam mana cara nak buat. Sangat-sangat mudah. Ni contoh link yang saya dah buat. Kita boleh track. Nampak ni, ada 400,000 klik link ni. Okay, kita boleh tengok berapa ramai orang klik link kita. Sangat-sangat function tuan-puan. Jadi kepada tuan-puan yang nak belajar buat link, itu video dia, itu cara dia. Cara pertama, cara paling mudah, paling simple. Cara kedua, ada bajet lebih sikit, nak pakai rotator, nak pakai link yang selamat untuk Facebook Ads, tuan-puan boleh gunakan Adcopy sistem tadi. Okey, itu saja. Tuan-puan ada soalan, tanya dekat bawah, saya bantu tuan-puan. Jangan lupa klik link saya, follow saya dekat platform social media yang tuan-puan aktif guna. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.